Hai dan salam sejahtera. Model putaran makmal adalah model yang membolehkan para pelajar untuk bergerak keluar dan masuk dari dalam kelas ke makmal berkomputer ataupun sebaliknya. Di dalam pengajaran dan pembelajaran tradisional, para pelajar hanya kekal di dalam kelas sepanjang proses pembelajaran dan guru akan bertindak sebagai penyampai informasi. Pengajaran seperti ini merupakan pengajaran berpusatkan guru. Tetapi, dengan model putaran makmal, apa yang menarik adalah bergantung kepada kreativiti guru-guru, sesi pengajaran dan pembelajaran atas talian di dalam model putaran makmal boleh berlaku sebelum ataupun selepas sesi pembelajaran biasa di dalam kelas, di mana guru boleh mengajar seperti biasa di dalam kelas dan kemudian pelajar boleh bergerak ke makmal komputer untuk melakukan pembelajaran individu secara atas talian. Contohnya, di dalam satu sesi pembelajaran untuk topik pengajaran seperti memahami proses fotosintesis, semua pelajar boleh pergi ke makmal komputer untuk menonton video pembelajaran tentang proses fotosintesis, di mana pengajaran dan pembelajaran berlaku secara atas talian. Kemudian, di dalam sesi pembelajaran yang berikutnya, di mana para pelajar akan kembali ke kelas seperti biasa, para pelajar boleh disuruh untuk menjalankan eksperimen ataupun pembentangan berkenaan proses fotosintesis yang telah dipelajari secara atas talian. Dengan ini, para guru bolehlah menimbang tara keadaan dan keperluan kelas masing-masing dan jadilah kreatif untuk pengajaran anda. Terima kasih.